Cik Charles Nawek. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali lagi bersama dengan channel saya. Saya cantik lagi lah. Saya kasut roda. Dan anak buah saya pergi pinjam apa namanya? Saya pernah pinjam kasut roda tu yoyokan. Nanti nak beli juga tu, nak test dulu. Ha? Nak. So hari ni saya tak nak cakap-cakap apa lagi. So korang tengok je apa masalah lah juga ni. Kadang-kadang saya main dengan Atika. Agak pembercerkan. Pergilah Mek. Dia tu kan tapi ni acah gede, benci aku. Masalah nak buat kerja sekolah, nak buat apa, nak buat konten kan je lah. Beli lah lepas tu kan, bila dia depan ibu dia kan cover kan, kau nak tahu dia buat macam mana. Kan dia naik tadi lah kan, ni dia naik ni kan, motor ni kan, motor mainan ni kan. Kau nak tahu kan, saya kan jalan tapi saya kejar dia. Pasal dia buat jatuh. Pasal kau nak tahu, saya kena cubit dengan ibu dia. Aku geram nak. Nah, kau ni kan. Kau nak tahu tak? Aku tak buat pun anak kau macam tu. Anak kau tu yang fit ni, kau tahu tak? Ni. Dia kat saya dah panas tu. Sebab saya suka laki-laki yang panas. Apa ni? Kan saya ada cakap kan, ada 9 orang. 9 macam mana, kenapa aku buat macam 9? Takkan 9 aku tak pandai buat. 9 orang kan. Macam ni lah, 9 orang. Saya, Sofia, Iman, Zara, Ayuni, Dia, Bella, yang main alat muzik 3 orang. Iaitu Bella, Aminah, Putri dengan Batisha. Kau nak tahu tak, saya pergi bertanding dekat Escape Perkara Kubur 1. Tahun depan kita buat kat sekolah ni lah, jadi tuan rumah lah saya kan. So macam mana, saya dapat nombor 3 dekat Perkara Kubur 1 dapat nombor 3. Tapi usaha cakap tahun depan dekat tuan rumah kita, jadi tuan rumah kita kena dapat nombor 1. Sebab masa dekat tandingan tu pun tuan rumah dia juga yang mana. Tapi masa tu kan, masa pasal tak rasa apa, tak rasa takut je lah. Saya duduk kat bawah je. Benci lah, rasa macam pindah rumah. Kita nak pernah nak ada video
panas. Tadi saya jatuh ke sekolah, saya nampak. Jadi saya malu. Tengok tak guys. Pisahkan kan. Pisahkan. Dia acah baik jika sebenarnya depan kamera kan. Belakang macam bodoh. Dia lebih bodoh daripada orang bodoh. Sebab faham kau faham? Kau faham tak? Kalau kau tak faham. Kau dengar lah. Kau tak dengar tadi. Apa saya cakap macam tadi. Kau ni kan ini. Masa dia cakap, yolah. Dah mulut dia macam tu gila. Yolah. Sama aku jatuh tanpa dia. Kau ada dia memang mampus lah. Tapi yang penting kita kena sabar. Sebab kesabaran ini kepada iman daripada iman. So saya pengasuh diorang. So jaga. Kau nak tahu tak lagu apa yang saya nyanyi masa nasyid? Cuma jangan ejek saya lah. Saya nak Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Saya tak boleh. Dia Allah. Dia tak boleh. Sebab saya tak ada nafas. Saya kena Allah. Tapi tak apa, dapat nombor 3. Dah bye lah. 9 minit dah. Tak kena 10 minit tu. Bye.